Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, pada malam ini kita pada bab yang ke-15, kitab Melayunya, kitab terjemahannya pada muka surat 83, kitab Mutun Talabul Ilminya pada muka surat 232. Kitab Melayunya pada bab 83, terjemahan itu pada bab 83. Baca bab. Babu qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Al-ayah. Baik. Bab qaulillahi ta'ala, pada menyatakan perkataan Allah Subhanahu wa taala ataupun firman Allah taala dalam suratul A'raf. Surah tu surah Al-A'raf. Dalam suratul A'raf pada ayat yang ke 191 hingga 192. Untuk orang yang baru ikuti pada malam ni, siapa nak tengok siri 1 sampai siri yang ke-20 ada dalam YouTube saya, Ustaz Abu Mustaqim kepada ikhwan. Kita telah bahas muqaddimah bab 1 sampailah siri yang ke-20. Malam ni siri yang ke-21 malam ni. Baik. Di dalam suratul A'raf ini ayat 191 hingga 192. Baik. Bab ini adalah nak jelas tentang dalil yang menegaskan jelasnya tentang Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak seorang pun yang berhak na'budu, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang dia buat mari iaitu suratul A'raf ayat 91 hingga 192, ayat 191 dan juga 192. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an, adakah berhak mereka ni menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak diciptakan sesuatu pun. La yakhluquna syai'an ni tak dapat syai'an Allah Ta'ala. Kalau la yakhluqu tu tidak dapat menciptakan syai'an, sesuatu pun. Mana kata berhala yang disembah tu tak boleh buat kau satu. Itu bahasa Kelantan ni. Tak boleh buat kau satu. Nak buat gapo pun tak boleh. Ini adalah hujah tentang bodohnya perbuatan syirik. Bodohnya perbuatan syirik. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, patutkah mereka sekutukan Allah dengan benda-benda yang tak dapat menciptakan sesuatu pun. Kalimah ayushriku ni dalam bentuk istifham. Istifham ni iaitu soalan. Tapi ayat ni bukan berbentuk soalan. Dia panggil
istifham majazi. Kita bahas ilmu balaghah sikit dah. Adik-adik kita ni budak-budak STAM ni tak. Istifham majazi, bentuk soalan, bukan istifham mutlak, bukan soalan nak suruh jawab dak, tapi majaz. Maka ia adalah satu kalimah yang takjub. Bila istifham majazi ni jadi kalimah tu takjub. Takjub mana kata kalau bahasa hak kita guna lah, bodong kau apa mu ni duk sembah. Bahasa pelik juga gitu bahasa Kelantan ni. Bahasa pelik juga yang mu ni kau sungguh pergi sembah benda hak tak boleh cipta sesuatu pun. Jadi takjubnya iaitu bapa pergi sembah benda hak tak boleh buat sekarang. Sebegini kita duk kecek hanega dengan orang yang tak ada modal. Buat saja boleh. Sayang kita pun kata, mu ni aku pelik sungguh. Duk kecek gapo dengan dia ni. Bapa, modal pun tak ada dia ni. Makan pun orang tanggung. Nak buat saja boleh lah. Itu takjub. Istifham jenis majazi, maka ia adalah kalimah takjub. Soalan yang hairan, mana kata bapa dia ni sanggup nak jadi hamba pada benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari dia hak mu sembah tu syai'an, tak boleh buat sekara. Allah Taala guna syai'an. Syai'an ni merupakan dia panggil isim nakirah, dia panggil. Kalau orang ngaji deh, isim nakirah. Apa dia sih isim nakirah? Baik. Ya artinya tak ada sesuatu pun yang boleh ciptakan apa yang hak sembah tu. Tak peduli gapo, sembah-sembah saja ya. Baik. Ayat ni dia serupa dengan ayat dalam suratul Hajj ayat 73-74. Ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lam yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu syai'an la yastanqidhu minhu ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. 73 suratul Hajj dengan 74. Itu wahai manusia, telah dibuat kepada kamu satu duriba mathalum, satu perumpamaan, fastami'ulah, dengar molek dia kata perumpamaan aku nak ayat ni. Apa dia? Innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya segala hak musru selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu, sekali-kali nak buat lalak hak kecil seka pun tak boleh. Walaupun dia nak buat lalak tu dia terpaksa bergabung dengan orang lain, bersatunya dia ramai nak buat lalak seka tak boleh. Dan jika lalak itu lalak seka tak boleh juga. Dan jika lah lalak tu rapah hak benda hak ada tangan dia tu, makanan kau gapo buat lari pun nak rebut daripada lalak tu pun tak boleh. Lalak tu kecil benar lah. Amat lemah lah apa hak mu sembah tu, kata Allah Ta'ala. Du'ifa, Allah Ta'ala sebut sini perkataan du'ifa talibu wal matlub. Amat lemah lah yang mereka sembah, amat lemah pula lah yang disembah. Hak tu kan sembah pun enggak, hak sembah tu lemah, dan mereka menyembah tidak mengenal Allah SWT sebenar-benarnya, dan Allah Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Ini ayat ni menterjemuh ayat tadi. Dia panggil tafsir Al-Quran bil Quran. So dia kalau kita kelis sini, kelemahan sembahyang ni yang pertama sekali, benda hak sembah tu tak boleh menciptakan. Tu yang pertama. Yang kedua, benda hak kita sembah tu diciptakan. Mana kata dibuat. Ataupun boleh juga kita kata diada-adakan.
diada-adakan benda tu. Kerana orang yang menyembah berhala ni, dia sembah berhala, dia pun tak kata berhala tu berkuasa. Contohnya daripada zaman Nabi Ibrahim lagi, apabila Nabi Ibrahim royak, apa ni, umat Nabi Ibrahim tanya siapa dia buat ni, mu tanya hok besar lah, kapok duk tangan dia tu. Jadi kalau lah kaum dia pergi tanya sungguh berhala hok besar tu, oh bodoh lah. Sebab tu dia marah Ibrahim, hal fa'alta ya Ibrahim, nak main-main dengan aku Ibrahim, marah selalu. Sebab kalau kita tanya siapa dia buat banyak-banyak ni, kapok tu tangan demo lagu mana? Wah, no tu kecek dengan batu dah. Nampak bodoh lah. Jadi sebenarnya itu adalah tepat kiblat dan tawajuh sahaja. Tepat dia fokus sahaja. Tu je sebenarnya. Tapi hak sebenarnya hak lain daripada tu hak dia cari tu, roh nabi, wali, hak tu lah. Jadi yang kedua tu, benda hak dia sembah tu sendiri diciptakan berhala hak zahir dan diciptakan fahame tu sendiri. Orang panggil bid'ah dalam masalah akidah. Dan bid'ah dalam masalah akidah ni lah berlaku gini. Apabila bid'ah dalam masalah akidah tu berlaku, maka dia akan bawa kepada bid'ah dalam masalah ibadah. Kerana apabila kepercayaan tu tak pakar, maka dia akan reka ibadah di atas kepercayaan dia tu. Sebab tu dia boleh kata Nabi mari, Nabi hadir dalam majlis. Nabi mari lah. Oh ni Nabi tak duduk Madinah mana bulan ni. Bulan Maulud ni. Nah, main Kuala Kerai, Tanah Merah, Macai, kat Kelantan ni bah pokok Selangor pula. Singapura jenuh nak raung kena buat jadual molek lah. Tak dah suti dunia lepas kat sama Maulud belaka. Dan kalau ada hak berkefahaman kata Nabi mari, dan begitulah fahamnya dia. Kefahaman hak kata Nabi mari ni hasil daripada akidah dulu nombor satu. Kepercayaan dalam masalah kepercayaan dulu. Dia tak ada lagi dua tu. Bila kepercayaan tak pakar, maka dia akan buat amalan, rekod amalan pula untuk membenarkan di atas akidah dia hak waswah tadi. Maka tak pelik lah kalau orang-orang yang berakidah buat orang panggil buat satu kesimpulannya, tak pelik lah kalau orang tu buat amalan hak pelik-pelik kerana kepercayaan dia tu pelik-pelik. Kepercayaan dia tu pelik dah. Mujurlah pak kita ni tak ada hak pelik benar lah. Dah. Dia Pakistan ni pelik-pelik sungguh. Bukan pelik gapo dok pelik, tapi cuba nak awak marilah hak pelik tu. Cuba nak mari hak pelik tu. Pak mari ke capa Nabi lah, gapo lah. Sungguh benar capa Nabi. Sungguh benar. Buat langit ni capa, bentuk capa Nabi. Buat depan mihrab ni capa Nabi. Macam Nabi tu pakai selipat tu ya. Lepas lain Nabi tak erti pakai. Yang kata ada ulama tulis, jangan kata gitu, kena hormat pada ulama. Siapa tak hormat pada ulama? Bukan bermakna kita tolak pendapat ulama ni, makna kata kita bisa lebih pada dia. Tak. Berapa banyak Imam Syafi'i menggunakan ijtihad dia sendiri, tak pakai Imam Malik. Apa Imam Syafi'i ni berasa bisa dia kah? Pada tu guru dia. Biasa benda tu. Benda tu biasa Cuma hak tak biasanya tak faham serupa dengan apa yang sahabat faham. Hak tu Ulama berijtihadnya apabila benda tu memberi ruang kepada dia untuk dia buat satu hukum. Satu hukum berdasar kepada kefahaman dia dalam hadis tu. Maka jadilah ijtihad dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi ke apa. Tak ada masalah sikit abuk pun. Dan kita boleh tolak. Kalau kita berasa Imam Malik hak kuat pun kita boleh pakai. Tak ada sekar. Cuma biar kita ada pendapat kita pakai. Hak tu. Jangan kita buat mazhab sendiri, gong pula. Kita tak sihat mana-mana, Maliki pun tak sihat pakai Syafi'i. Amal nak buat ijtihad sendiri, mazhab sendiri. Alah, pergi, debel kan. Tapi tak ada lagi lah ulama berani buat pun, hatta ulama besar pun.
Mesti dia ada mazhab dia. Mesti dia ada mazhab dia. Cuma dia tidak ikut semua. Dia akan gi dalam satu mazhab, satu bab ni dia akan kona kat ni. Ada ya ulama tulis bab capan Nabi, tapi ulama tu sendirinya kita kena terima kau. Kalau benda yang bercanggah dengan masalah kepercayaan, kita kena tolak. Dia hanya royak je kata capan Nabi ni 2 tali tu ya. Hak lukis orang lain. Hak lukis ni orang lain. Ada 2 tali, 2 mana kata 2, so 2 boleh lepas Jepun tu dah. Tali. Maka hak lambai gitu, lambai gini mari mana? Mari daripada koyak sendiri. Kalau agama ni mari pada koyak pun noh, dia mau koyak lagu ni, koyak lagu ni. Muka koyak ni bagi tak kena bayar. Bagi tak boleh sekat. Boleh sekat ke dia orang koyak? Tak boleh. Kita duduk sini kalau kita koyak, pakai lupa. Ada orang nak sekat. Dia PJ tak sama. Nyinyok tak habis. Acak koyak mata, koyak mata. Lupa ke SCC. Pergi Bukit Bintang makan nasi arak. Oh sedap lah. Dah, kena bayar? Tak kena. Agama ni bukan bina atas khayalan. Agama ni bina atas dalil. Tu nak royak ni. Jadi sembah berhala ni adalah benda hak khayalan dia. Agak ke dia. Orang pertama sekali membina di atas agak ke sendiri ni tanpa dalil, Iblis. Ana khairum min. Dia kata aku lebih baik pada Adam. Khalaqtani min nar, aku dibuat daripada api, wa khalaqtahu min tin. Mana ada tu royak ke dia api molek lebih pada tanah? Mana ada? Yang ngajilah kitab mana? Atau seh mana ajar dia kata api molek lagi daripada tanah? Dak, otak dia sendiri. Otak dia sendiri. Dan kepercayaan yang bid'ah ni mari pada otak sendiri, dan ibadah yang bid'ah ni mari daripada kepercayaan hak guna otak sendiri tadi. Dia faham sendiri dalil kata Nabi hidup lagi dalam kubur. Bahasa apa? Sebab ada hadis Nabi hidup. Kalau kita baca dah kemarin dah. Hadis Nabi hidup dalam kubur tu. Tu di antara dalil-dalil yang digunakan oleh orang mitok dengan Nabi ni kata Nabi hidup lagi. Kita kata betul hadis tu ada. Sahih kata Nabi hidup lagi. Tapi hidup cara alam barzah tak serupa dengan hidup dunia. Kita sama-sama dunia ni pun tak serupa dah. Pergi masjid pakai baju lain, suasana masjid. Duduk rumah mu kita pakai baju. Kalau mari masjid tak pakai baju kata gila. Kalau ke mana? Wali. Tak boleh kata gila. Hari ni kata wali. Baik. Nanti kita syarahkah bab wali. Baik. Yang ketiga pula, sebab apa jadi sembah tu, sebab apa lemahnya sembahan tu, yang ketiganya tidak mampu. Orang menyembah tu tidak mampu untuk menolong. Bagaimana kita baca ayat tadi lah. Nak tolong tak boleh. Wala yastati'una lahum nasra. Tu tak boleh tolong gapo pun. Tak mampu memberi pertolongan. Sikit pun tak mampu. Lalu apa yang orang pergi minta tolong dengan kubur? Bila Tuhan sebut gini, sepatutnya tak minta tolong lah. Sebab tak boleh nak tolong. Tapi dia bina faham yang kata boleh. Sebab khamat dia tak hilang. Seorang Tok Lebah mati, Tok Wali mati ni, kalau kita atas muka dunia ni biasa dia minta tolong dengan dia sokmo, biasa minta doa dengan dia sokmo, berkat dia tu, maka berkat dia tidak hilang walaupun dia mati dah. Lagilah minta tolong dengan dia. Yang keempatnya, hak kita sembah tu bukan setakat tak nak tolong orang, diri sendiri pun tak boleh tolong. Diri sendiri pun tak boleh tolong. Nak tunjuk bahawa lemah menang. Menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala anfusahum yansurun, dan dia sendiri pun tak nak tolong diri dia tu. Tu dalil hak pertama tu, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una nasran wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Tu terjemah kepada dalil yang pertama. Ayatnya banyaklah, macam firman Allah dalam surah Furqan ayat nombor 3.
wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Boleh kita tengok penyokong kepada dalil ana sebut tadi tu ada nombor dalam suratul Hajj, kita sebut dah dalam surah Al-Furqan ayat nombor 3. Lepas tu Allah Ta'ala royak ke Nabi Muhammad sendiri. Allah Ta'ala berkata tentang Nabi Muhammad, kulla amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Al-A'raf ayat 188. Boleh kita anda boleh pergi buka Al-A'raf ayat 188. Aku katakanlah Muhammad, kul dalam wahyi ni merayak wahai Muhammad, kul la yang amliku li nafsi, aku tidak berkuasa menarik manfaat pada diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali dikehendaki oleh Allah. Mana gapo ni mudah nak faham. Manfaat mudarat mari pada Allah, apa minta ke Allah, minta ke Nabi apa? Dak dia minta ke Nabi tu isfa lana ya habibana. Dengar dia cari dua ni lah. Laka syafa'a, doa ya Nabi, syafa'at kami ya Rasulullah. Laka syafa'a, kepunyaanmu lah syafa'at. Buka qasidah ada menyanyi tu. Nyanyi isfa' lana ni. Laka syafa'a, kepunyaanmu ya syafa'at ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi. Doa ya pada Rasulullah tu ada syafa'at. Sedangkan surah tu Zumar, walillahi syafa'atu jami'a. Terang-terang kepunyaan Allah lah segala syafaat. Ayat kursi pula, ya la yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kalau kita kata qasidah tak pakar kaya marah, baik nyanyi lagu Ame Spring. Nah, ada dia kerak dia boleh hati. Kesupoh oleh TikTok lah. Punya kata baik nyanyi lagu Ame Spring boleh dah. Lu tengah pada aku nyanyi dah. Ada aku dalam masjid ya. Dah royak burinya. Duk mai tu. Gendai gogang duk royak. Syafaat ni milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tak pakar benda lagu ni. Tak comel, tak pakar, boleh jadi syirik pada Allah Taala. Bukan kita nak mensyirikkan orang, tapi bila kita ngaji syafaat ni milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Pas pada ni kita akan ngaji bab syafaat ni. Tak silap anak pada bab yang ke apa ni 20 lebih tu, depan-depan kita akan sebut bab syafaat. Khusus nah. Tuan kita ni bincang bab syafaat. Ni orang marah sangat Muhammad Abdul Wahab, marah sini ni. Dah, awak mari dalil terang. Awak mari dalil terang pada kita. Dah kalau terang lagu ni dalil, lepas kita syarah berdasar kepada apa hari awak mari ni, orang tak terlibat dengan syirik sikit apa. Ibnu Taimiyah gitu juga. Tulis kita akidah dia. Kalau kita faham akidah dia tu, siapa dia hak marah sekali? Syiah marah sekali, tak pergi kubur. Sebab Syiah ni yang minat kubur. Seluruh wali-wali dia, imam-imam dia. Waktu di Iran tu, kalau dia mesyuarat hari ni pun ada kursi kosong, ada gambar Khomeini tu, ada gambar saja je. Sebab apa? Ruh Khomeini tu mai mesyuarat sekali. Pahwi keputusan ke tak? Kalau dia hak Khomeini royak dalam mesyuarat tu. Tak, dia kata sebab mesyuarat tu nak jadi berkat. Sebab tu Khomeini kena ada sekali. Sebab apa? Keberkatan mesyuarat tu sendiri. Majlis kita ni majlis yang berkat, dia kata. Sebab apa? Nabi marilah majlis kita. Orang faham berkat tu lagu mana tak tahu. Berkat tu lagu mana hak dia faham. Ini orang panggil syirik fil barakah. Dibahas oleh Maulana Ismail Dehlawi, cucu pada Waliullah Dehlawi, dalam kitab tauhid dia. Dia ada tauhid fil barakah. Faham berkat molek boleh jadi tauhid. Dia ada syirik fil barakah, syirik dalam bab berkat. Tak faham apa dia berkat tegang. Berat dia kakak. Kalau kita tak faham masalah akidah ni, kita akan jadi punahkan. Tak kira lah nak ngaji akidah jenis lagu mana apa, tapi biar royak barang jelas. Akidah sebenarnya sumbernya daripada Quran, bukan sumber daripada akal. Akal kita boleh mikir satu hasta ke mana. Kita tidak akan kenal Allah Ta'ala kalau Tuhan tak ayat sendiri dia ni siapa. Tak gitu kan? Baca
Dalil yang kedua, wa qauluhu والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. baik, Al-ayah. al-ayah. Ni ada dalam surah Fatir ayat 13 dan 14. Dalil ni. Cuma dia sebut ayat nombor 13 dia tak sama berhabis. Sebab tu kita panggil matan. Kitab Arab ada adik ada ni dia panggil matan. Matan ni makna kata kita asli sungguh, asal. Asal sungguh. Jadi kita kena dhabit lah situ tu deh. Dhabit poskala lah, tulis surah gapo tu. Tu kerja dia, orang ngaji pasal dia dah. Kena tunjuk, kena tengok. Faham molek, dia ajar orang lain pula. Kecek dengan saing-saing. Tanya dia mau berasa Wahabi ni berapa dia tanya. Pakai klik lalu dia. Tak sakit cek ngaku dia kata. Dah dia mau pahal lagu mana? Tanya dia mau pahal lagu mana. Baik. Ayat nombor 13 hingga 14. Walladzina tad'una min dunillahi min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Tu ayat dia 13 dengan 14. Tanda dia Al-Fatir ayat nombor 13 14. Dalam ayat ni Allah Ta'ala mengisyaratkan lemahnya sembahan tu dengan 3 perkara. Tadi 4 perkara. Dalil tadi 4 perkara, iaitu yang pertama sekali para sembahan itu tak boleh nak menciptakan. Lepas tu dia sendiri nombor 2, dia diciptakan. Yang ketiga, dia tak mampu nak tolong orang sembah dia, dia tak mampu nak tolong diri dia sendiri. Dalam ayat tu. Dalil yang kedua ni ada 3 perkara. Yang pertama, dia tidak memiliki gapo pun, sekalipun hanya qitmir. Qitmir ni kalau kita makan buah tamar, pakai buah tamar, hok lekat di butir tamar tu. Biasa tengok ke tak? Kalau kita buka, ada nipis benar, lebih nipis pada kulit bawah. Tak ingat nak buat buah tamar malam ni. Ada boleh tunjuk qitmir tu. Kalau ada akak buka tamar hok kering tu kan, dia ada kulit selapuk dia tu. Qitmir selapuk hok lekat di butir. Atau qitmir. Bersatu pun tak ada milik gapo-gapo, panak debek gapo. Sama. Yang keduanya, dia tak nak dengar doa orang yang menyembahnya. Yang ketiganya, kalau dengar pun tak boleh nak mengabulkan permintaan itu. Jelas molek dia sebut. Yang pertama, walladzina tad'una min dunillah, orang yang sembah tu selain daripada tak memiliki apa-apa pun, tak ada gapo walaupun senipis kulit selapuk yang lekat pada butir tamar tu. In tad'uuhum, kalau museru mereka juga. Jika museru juga, mereka la yasma'u du'aakum, dia tak dengar seruan. Allah Ta'ala beritahu jelas kata ruh-ruh kita seru ni tak kira lah siapa dia, ruh wali ke malaikat ke, kita seru Nabi Muhammad, Nabi Khidir, Nabi Sulaiman, Abdul Qadir Jailani, Habib tu wali songo gapo pun tak dengar. Allah Ta'ala rayak kita tak dengar seruan tu, tak dengar gapo pun. Sebab apa? Sebab dia duduk di alam lain. Dah masuk dalam diri manusia tu. Siapa ustaz mengaku wali songo tu? Jin. Hak tipu kita. Sampai ada ustaz tu sore hak buat dalam TikTok tu karu. Demo tu molek-molek kawan-kawan panggil jin suruh masuk dalam tu. Demo molek kata kita nak buka ni, suruh yang masuk hak buat ke demo tu masuk ni. Payah royak, mari mana? Mari Indonesia gini-gini masuk Islam lah gapo, menipu. Dia lebih kurang maiteri juga tu.
Kalau demo tu berobat tu lebih kurang maitri juga. Masuk jin situ. Lebih kurang lah. Cuma dia tak ada kendal. Tak ada kendal. Kalau buh ketung gitu serupa lah. Nak suruh nampak Islamik sikit kak, selawat ke Nabi. Ada ke dalam berobat selawat ke Nabi? Buka kitab Wahid Abdul Salam Al-Bali dalam bab berobat ni, ataupun kitab Ibnu Qayyim, tak mana lagi boleh sebut sosok bab perubatan ni. Nah, kitab bab perubatan ni ada, bab ayat ruqyah ni ada. Waktu Imam Madinah waktu kitab ni, waktu kitab Abdul Muhsin Qasim ni ada juga dia kitab bab berobat. Ada PDF dalam bahasa Indonesia, nanti ana send dekat grup tu. Ada bab berobat juga kita mengajar malam maring. Weh dah? Malam maring ayat-ayat ruqyah kan? Ha? Ada juga. Tak ada selawat ke Nabi. Berobat orang. Ayat berobat orang, ayat kursi, surah Fatihah, muawwizatain, dan doa-doa yang Nabi ajar, dan ayat-ayat yang munasabah dengan keadaan. Misal kata dia masuk jin, kau gapo tak khabar, jin nak masuk ni payah. Kalau dia tak masuk jin pun awak lolok serabut, muka duduk serabut dengan bini dia. Awak lolok masuk jin, kalau masuk jin tu sakit kat bini kurang marah sikit. Ada dah cerita orang tu dah. Dia bini dua, takut bini yang marah, awak lolok masuk jin. Kita telefon dah, kita kata ustaz, mari berobat kita, awak lolok masuk jin kita. Dia pakak kita takut bini marah. Dah bini nak marah ni, datuk lelaki sakit kat bini tak jadi marah lah. Oh, panas suruh dia tu. Kata cara kamu ikut mu nak masuk jin, nak masuk gapo pun. Ha. Bila masuk jin, ayat munasabah kita baca pada dia. Misal kata kalau dia sihir, majitum bihi sihr innallaha sayubtiluh, innallaha sayubtiluh. Tak ada sihir mereka kecuali Allah Ta'ala membatalkannya. Munasabah lah kalau dia kena sihir. Boleh faham ni? Tak ada wisalah ke Nabi Sulaiman, ke Nabi Khaidir, ke tak ada. Jadi berobat ni juga adalah benda yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan buat main-main nak berobat. Hak ni mesti seru jin. Dia seru jin. Supaya jin tu masuk, dari perjanjian dengan jin tu, bila jin tu masuk nak tunjuk kata dia hebat, dia akan buat benda-benda ya. Nak suruh kata dia ni hebat, boleh panggil jin, boleh kecek dengan jin. Sedangkan dalam perubatan Islam, bila orang masuk jin, kita tak boleh layan pun kecek ke apa. So dia tubik ya, kalau betul-betul dia masuk jin. Baik. Walau sami'u mastajabu lakum, kalau mereka dengar apa mereka tidak dapat perkenalkan. Kalau dengar tak dapat perkenal juga. Dengar ke tak? Tak dengar tadi tu saya kata tak dengar. Tak dengar tu saya kata tadi kan? Betul tak? Kalau dengar lah, kalau dengar. Kalau ni banyak kau kecek kalau. Kalau lagi 50 terkebai memang. Dah. Oh, kalau ni kalau lah. Tak dengar juga. Istajabu ni atas wazan percubaan. Cuba-cuba untuk memperkenalkan. Tak, memang tak boleh. Memang tak perkenal langsung. Dia tak boleh gapo pun kamu. Hak atas mu minta tadi. Nak bila ke mana? Muka dia tak dengar. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dari kiamat esok mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Hang ni hak berat ni. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Esok ni Allah Ta'ala ripung belakang kan? Esok orang hak kita seru tu, kalau seru tu malaikat kau gapo kau, hari kiamat esok orang menyembah selain daripada Allah SWT. Hari kiamat esok kalau sembah setan akan royak wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haq. Bahawa janji Allah Ta'ala tu janji benar, aku janji bohong. Dia berlepas dirilah. Mu syiriknya ikutmu, mu ikut aku siapa suruh. Malaikat juga berlepas diri dari firman Allah dalam surah Sabah ayat 40 ayat 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'a summa yaqul malaikati haula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin bal kana ya'buduna al-jin aktsaruhum bihi mu'minun. Boleh buka tanda surah Sabah ayat 40 ayat 41. Jelas Tuhan sebut. Dan ingatlah bahawa pada waktu Tuhan kumpul semuanya, dan Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Ni Tuhan royak pada malaikat.
bapa mu dulu, apakah mereka dulu sembah mu? Mereka ni duk panggil mu. Memang ada musyrikin Mekah sembah malaikat ni. Pelik juga dia sembah malaikat. Dia kata malaikat ni anak tina Tuhan. Dia letak kepada Tuhan tu benda yang lemah, anak tina lemah. Dia kalau anak tina ada, dia bunuh. Dia letak pada satu yang dia tak suka kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kena seru malaikat lah sebab dia anak tina. Sebab apa dia royak malaikat ni anak tina Tuhan punya karutnya dia. Sebab orang tina ni mujuk pandai. Tu otak dia dah tu. Mujuk pandai orang tina ni dah. Jangan main, itu lebar berjatuh pi lah. Dah. Kalau bini dia duk abai tu masjid pun tak mari. Kena abai tu kak. Dah. Tu yang masuk ke dalam mie tu. Mana sih? Masuk ke dalam mie tu kak. Boleh nak minum air ke apa bah. Cair selalu. Mau rumah kecek pun malaikat mau. Tu bunyi abai kak. Kalau kira malaikat ni anak tina Tuhan. Anak tina ni kalau kita seru malaikat kak, dia pujuk lah Tuhannya. Gitu. Adakah orang suruh mu sembah dulu? Mu suruh orang sembah mu? Saya tanya, malaikat tu jawab, Subhanak. Maha suci mu wahai Tuhan. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka menyembah jin. Ni yang sebut tadi tu. Balkanu ya'budunal jin. Hak mari-mari dalam mengiga Syekh Abdul Qadir kau gapo kau mari baga tu jin. Ini benda yang berlaku dalam masalah tarekat hak sesat. Boleh sekali lagi, tarekat hak sesat. Berlaku benda ni. Zikir banyak. Boleh kau ni. Siapa zikir, tak ada dah zikir-zikir lain tu kira fana belaka dah. Tak pakar dah zikir. Saya. Tak tahu nak amat kambing ke nak zikir, kalau amat kubah tak tahu. Bunyi Lepas tu cemar pula. Ada seorang yang amal tarekat tu, dia kena sunnah lah. Orang Kuala Lumpur, dia rayak kampung. Dia pergi, orang panggil uzlah tarekat ni. 40 hari tak mandi. Tutup dengan kain putih saja. Sedar kan? Benda yang dikira fardu ni kalau kita buka hujjatullah kan, berbentuk semaya. Lepas tu taharah ni makna kata bersih. Bersih dengan semaya ni ada kaitan. Bersih nak semaya kena ambil wudu. Batal wudu kena ambil wudu semula. Bapa yang lepas pada setubuh dengan orang tina, kita kena ambil wudu. Lepas pada setubuh sunat ambil wudu kerana putuhnya bersih jiwa kita. Padahal setubuh kata gapo, mau kita nikah benar bayar mas kahwin gapo, bini kita benar kan? Tak cuma gapo, zina baru cuma. Walaupun zina dengan setubuh ni benda tu lah, tapi hukumnya beza. Sebab tu dibuat kerana Allah, diikat dengan ikatan Allah Taala suruh ikat. Hak ni tak ada ikat gapo. Zina disebut fahishatan. Fahishah benda keji. Tapi nikah ni benda molek. Apabila kita bersetubuh dengan bini kita, isteri kita, sunat kita ambil wuduk sebelum pada kita tidur. Jangan setubuh lepas tu tidur telenggok. Malaikat tak mari tidur dengan kita. Kena faham molek ni. Putus wuduk ambil wuduk lalu. Orang mukmin, orang yang berada dekat dia wuduk sama. Tu bersih jiwa. Bersih tubuh pula, at-tuhur syatrul iman. Bersih ni sebahagian pada iman. Kalau khabar nak masuk tarekat, nak tinggi dengan Allah Ta'ala, tak mandi. Lepas tu hak dia muakak jadi tok wali tu, Allahu Akbar, jalan kaki ayah. Berok rata. Isa okok kebuk. Wali ni laku Indonesia kan? Kau tengok lu geger untuk wali. Tok wali mana? Tidak bercampur di antara syariat dengan benda bersih. Bersih-bersih ni mesti nak makan makanan bersih Nabi ajar. Makanan yang bersih, bukan setakat halal, tapi bersih. Tengok surah Kahfi dia apa? Dia kata apa? Bila sedar daripada bangun daripada ni, kita ni lapar perut belakang ni, tak sedut balas lah kita tidur berapa lama. Orang ni kata sementah, ni kata lama. Dia ambil pitih ni pergi beli azka ta'aman, dia sebut situ. Azka ta'aman. Pergi pilih makanan yang bersih.
Sebab orang mukmin dia nak pada bersih, dia tak siap pada cemar. Tiba-tiba dia mau ngaji tarekat duduk ngecemar gitu, mau tak mandi 40 hari bahasa gol. Siapa dia ajar? Tok guru ajar. Ada tok guru dia, tok guru besar. Maka orang yang lepas pada 40 hari ni, maka orang ni makam dia tinggi. Kerana itulah kalau kita ngaji sungguh-sungguh, kita tak ada zikir Nabi banyak atas satu perkataan lebih pada 100 kali, tak ada. Berarti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kan 100. Subhanallah 100. Paling banyak ya 3 kali. Nabi baca dah 7 kali, 10 kali, 25 kali, 33 kali, 100 kali. Atas so perkataan. Nyata so perkataan sampai 10,000. Pahak duk Afrika lu pulak sebeh panjang tumbuh. Duk suruh ke KBMC. Sebeh kait gini sebab nak 100,000 kali nak mari ajar mari mana bagi lagu faham molek ni, bukan hamba tak sebut satu perkataan itu dengan banyak tak, tapi kalau kita belek pada hak Nabi, walaupun berzikir itu berbentuk umum, tapi Nabi baca tak lebih pada 100 kali satu zikir tak. Kalau subhanallah 100 kita ambil, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, subhanallah alhamdulillah 100, istighfar 100, tidak 500 dah. Dan kalau hak lain lagi cukup lah, banyak juga atas so perkataan. Tak ada so perkataan ni 10,000, 11,000. Kerana itulah orang belajar ilmu tasawuf ni satu ilmu yang berdasar kepada perasaan kita buat satu perkara. Tapi perasaan yang buat satu perkara tu juga ada benda tu pada sahabat, ada benda tu pada Nabi. Jadi kita nak uji perasaan kita tu serupa dengan dia. Kalau khusyuk, awak mari. Kalau semaya, khusyuk. Khusyuk tu lagu mana? Kita tengok sahabat khusyuk lagu mana. Dapat istilah khusyuk. Bukan pejam mata. Khusyuk. Bukan maya, nak semaya mana khusyuk ni. Maya legelak ke khusyuk, legelak. Tak semestinya gitu. Batu ambo heran kata, orang kalau boleh puasa kat nak maya katuk lapu. Qiyamul lail kan dah. Katuk lapu. Gelak belaka. Padahal qiyamul lail sejak hari tu tak katuk lapu sahabu. Tak ada lagi tu email kata kita nak maya pukul 3 nak katuk lapu belaka di gelak katuk sedara. Apa duduk qiyamul lail Masjid Nabawi berlagu tu dah. Dia bukan duduk di gelak, duduk di gapo dah. Kalau kita tarikh khusyuk tu dengan molek. Boleh faham kan ni? Bila kita ngaji benda ni, maka kita faham. Maka malaikat sebut tadi, jin hak merayak tu. Hak mari tu jin belaka. Hak wi wasbah kau wi tokak kau wi mata cicing kau. Kalau nyanyalah kalau orang berubat, dia baca zikir-zikir, dia hadiah pada tok guru dia, maka boleh hadiah. Boleh sungguh hadiah. Dia suruh dia ambil mana. Ada seorang tu mai cerita kanan. Yang ambil di Bukit Keluar, kapuan Ambo tu, Bukit Keluar, besuk. Pak orang hiking tu kan. Dia royak, siap royak lah. Batu duduk sini, muka jing kan. Ya wasak dah kau cain dia Bukit Keluar ni. Ada geruk juga buat dia pun. Agak main-main dah. Geruk naki ada buat dia. Lagi royak kau nu, kat hanu pun kita mata cicing tu bawah apa ni, bawah batu. Gi dia, jumpa semua. Mata cicing nak buat lagu mana? Dia royak pula. Mari duduk seminggu kena zikir banyak ni. Bila boleh mata cicing ni zikir banyak ni. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 kali. Hadiah pada Abdul Qadir Jailani lah. Hadiah ada sebut nama tu. Demo tu tak terlibat langsung pun. Gunalah benda tu. Bolehlah kita buat apa? Berubat. Maka letaklah dalam air. Maka minum. Tapi kena buat sama. Setiap Rabu malam kami. Tetap hari, tetap jumlah, tetap masa. Hak Nabi tak netak. Jadilah amalan baru bid'ah yang paling disukai oleh syaitan. Tapi diselaputi dengan zikir. Boleh berubat sungguh? Boleh berubat. Dan kadang tu tahu sebab jin duk bisik dengan dia lah. Lafzus syaitan dia panggil. Jin duk oyak ni, pergi sini, mari dia pergi kat ni, dia pergi kat tu, pergi sini. Dengar habis licik.
Kita pun kata besok lah Tok Bomo. Kita orang lain tak panggil Tok Bomo lah, panggil ustaz. Muka pakai piuh kan dah. Besok ustaz tu dia kata apa orang tahu belaka. Mau jadi biso sama biso dengan Tuhan pula. Tahu benda gaib. Padahal tak ada orang tahu benda gaib ni. Kerana dia kena tipu ke setan. Dia pun dok ayat syok. Demokrasi ni mari betul ke tak? Arthur kata, suka dia. Dia pun mari kata, biso aku. Hak dengar pula, tahu belaka dia. Kalau Tok Guru usah lagi kak, kalau kita jumpa dia, jangan kelih mata Tok Guru, dia tahu belaka lagi. Anak murid buat gapo? Ada pasal faham lagu tu. Kita jangan tengok muka Tok Guru. Apa tengok muka dia tahu. Dia tahu belaka tu. Dia tahu belaka. Kita pergi. Dia ada cerita pula kata Tok Guru ni tahu kata anak murid tak masuk kelas. Walaupun anak murid tu beratus-ratus orang, dia tahu kata anak murid tu tak masuk kelas, dia tahu. Bebak dia kata syekh tu, dia kata anak murid tak masuk kelas memang dia tahu. Kalau hamba pun hamba tahu kalau panggil nama. Panggil nama. Siapa dia tak masuk kelas? Tahu. Tapi nak tahu gitu ramai-ramai beratus-ratus orang ni mana aku tahu. Tak masuk kelas kalau tahu juga pergi jing lah. Awak dia pergi jing ada royak ke dia. Allahu Akbar. Benda ni lah benda yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Tu malaikat. Kalau sembah Nabi pula Allah Ta'ala sebut di dalam surah Maidah ayat 116 sampai ayat 117. Ni pasal cerita Nabi Isa, sembah Nabi Isa. Nabi Isa pun Tuhan panggil juga akhirat Isa. Kerana ada orang pergi sembah Nabi Isa. Hak terang-terangnya surah Maryam ayat 81-82. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakunu lahum didda. Dan mereka telah mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah Ta'ala agar sembahan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali tidak. Kalla, dok tu saya kata. Kerana sayakfuruna biibadatihim, sesok nu mereka akan mengingkari bakpo sembah aku tak suruh pun, dan sembah-sembah itu menjadi musuh bagi mereka. Balah besar akhirat sesok dengan sebab sembah tu. Faham kan ni? Baca dalil nombor 3 sekali lagi. Hafiz sahih. Baca. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء. Baca habis sekali. Wafihi Ibn Umar. Siapa? Baca dulu. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. Okey, situ. ليس لك من الأمر شيء. وفي الصحيح عن أنس. Kalau sebut وفي الصحيح, dalam sahih itu Bukhari Muslim, daripada Anas bin Malik bahawa dia cerita bahawa perang Uhud ni kepala Nabi SAW ni luka. Sujjan Nabi SAW yaumul Uhud faqala kaifa la yuflih qauman. Kepala Nabi ni luka, gigi gerham Nabi ni pecah, gerham ni tepi dah. Dia anak apa ni orang panggil baju besi hok Nabi pakai tu, baju besi kan ada rata-rata kan, lalu pedang tu kena baju besi tu, atau pecah baju besi tu, putus rata ni, kup sakut di gerham Nabi. Datang masuk dalam tu lah none tubik tu. Maka seorang sahabat tu, anak lupa nama dia, dia pergi kekoh besi tu sampai patah gigi dia.
cabut besi tu. Itu cerita tu. Dan kepala Nabi luka. Lalu Nabi pun sebutlah, kaifa yuflihu qaumun lagu mana akan beruntung mereka buat melukai Nabi mereka. Nak untung gapo umat ni kalau buat Nabi mereka ni tumpah darah. Kemudian Allah Ta'ala waktu ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak sedikit pun ada campur tanganmu dalam urusan mereka, ataupun Allah menerima taubat mereka atau Allah mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Surah Ali Imran ayat 128. Ha? 128 Ali Imran. Dan dalam Sahih Bukhari daripada riwayat Ibnu Umar tu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu, bahawa kami dengar Nabi SAW idza, apabila rafa'a ra'sihi minar ruku', bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah itulah. Dalam solat subuh, fi raka'atil akhir minal fajri, rakaat kedua lah subuh ni, 2 rakaat lah. Kau berasa lebar nak main 3. Dah bagi tambah ke? Tambah pergi. Muka bid'ah bagi buat. Nabi doa, Allahumma la'an fulan wa fulan. Ya Allah, laknatlah fulan bin fulan. Masa tu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah ucap sami Allahu liman hamidah tu, Nabi baca doa ni. Orang panggil doa kunut nazilah. Kunut nazilah. Maka Allah Ta'ala pun berfirmanlah, laisa laka minal amri, tidak ada hak bagimu dalam urusan mereka tu. Diriwayat kata bahawa beliau melaknat Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amir, Al-Harith bin Hisham. Maka turunlah ayat ni. Baik. Dalam hadis ni, ceritanya Nabi doa keburukan untuk mereka yang telah melakukan benda yang biadab, yang luar biasa kepada Nabi sampai titik darah. Tapi Allah Ta'ala tegur Nabi dalam ayat ni. Ayat ni tegur kepada Nabi SAW. Kerana pada akhirnya orang nama Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amir, Harith bin Hisham masuk Islam. Takdir tu. Nak tunjuk bahawa Nabi tak ada kuasa soal hidayah. Soal nak laknat siapa-siapa. Ni dia buat mari dalil sini. Kalau Nabi pun kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diaminkan oleh para sahabat, tapi hak Tuhan nak beri kepada siapa-siapa. Hak Tuhan. Tak kira lah orang disembah kubur tu meletakkan hak pada orang mati tu. Sedangkan Nabi doa pada Allah pun dalam bab tu Allah Ta'ala tegur Nabi. Kerana hak untuk kabulkan doa tu Allah. Lagu mana orang pergi minta kubur dengan keyakinan kata demo ni rapat dengan Allah Ta'ala. Ni Nabi sendiri minta Allah Ta'ala ni, tapi hak untuk mengkabulkan Allah Ta'ala. Boleh faham kata? Hatu dia buat mari dalil ni. Tentulah doa Nabi molek lagi. Dan kalau lah Nabi SAW nak sangat orang tu masuk Islam, dia doa supaya masuk Islam. Sebab dia ni bapak segala tu wali lah Nabi ni. Tapi keinginan Nabi untuk dilaknat itu Allah Ta'ala tidak kabulkan. Allah Ta'ala beri hidayah. Dan Allah Ta'ala raya laisa laka minal amri, tidak ada hak kamu wahai Muhammad di atas urusan mereka. Boleh faham kan? Ni nak ayat beri kepada adik kakak semua bahawa betapa pentingnya kita faham dalam masalah ni. Nabi SAW menjadi dalil kepada kita di sini bahawa Nabi SAW baca kunut nazilah. Lepas daripada tu mungkinlah perasaan Nabi mau sakit doa darah ke apa dia, yang marilah doa lagu tu. Tapi Allah Ta'ala kata bukan doamu Muhammad nak laknat dia, bukan. Ni urusan aku belaka. Allah Ta'ala tidak mengkabulkan permintaan Nabi lebat tu kerana ketiga-tiga ni masuk Islam belaka. Nah lebat doa hidayah, tapi ada Allah Ta'ala terima doa. Nabi sebut 10 orang pala-pala jahiliyah mampu berlaku oleh perang Badar. Abu Jahal di antaranya dia mampu berlaku.
Lalu apa Nabi berdoa lagu tu? Nabi doa lagu tu kebetulan kehendak Tuhannya memang nak suruh mampu lah pergi pada. Dan orang tu memang jahat sungguh. Ni nak ayat kunci hidayah tu duduk tangan Allah Ta'ala sahaja. Bukan tangan manusia. Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada orang yang ada bakat nak boleh hidayah. Mungkin di lawan Nabi tika tu ada kepentingan yang lain. Mungkin lah. Sabit kita ni kena doa hidayah sama apa orang. Kita mudah doa. Kalau hamba lah ya Tuhan berilah hidayah ke dia. Kalau mu ni memang tulis dah nama dia nak beri hidayah. Awak zalim kita kau siapa kan hidayah ke dia, nyanyi ke dia. Dan kalau mu ni Tuhan memang tak ada lah senaram mu kata nak beri hidayah orang ni, mampu lah berat bumi. Kau hidup kau nyanyi orang lain. Kerana bak hidayah ni Tuhan mu je tahu, aku tak tahu. Mu nak beri kepada siapa? Dan kalau mu tengoklah senaram mu tak ada nak beri hidayah pada ni sampai mati, mati awal sikit. Hamba doa gitu belakang sokmu. Orang sekat tauliah hamba nanti tunggu. Tak payah dah ni. Moga Tuhan ada langit terbuka tu kak. Nah, itu dalil yang ketiga pada hari ini. Insya-Allah minggu depan kita sambung dalil yang keempat. Dalil yang keempat. Allahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi